Orang kita ni kalau cakap pasal kedai Arab mesti akan cakap mahal. Ni ada satu murah, every plating dia RM11.90. Lunch set murah pukul 12 sampai pukul 4 kecuali weekend dan public holiday. Semua ada 6 menu, salah satunya shish tawuk ni lah. Yang ni korang tahu kan, dia sebenarnya ayam kebab. Kalau ikut makanan asal dia Turki Usmania lah, tapi yang ni Arab Syria punya masakan. Ada juga chicken kebab, yang ni yang ayam biasa lah, tapi tetap marinate dan masakan dia style Syria punya. Yang ni korang boleh rasa juga sedap. Kalau nak makan chicken shawarma tapi makan dengan nasi, yang ni korang boleh ambil yang ni. Chicken shawarma dia penuh tutup nasi tu. Nasi dia style nasi mandi tu lah. Dia datang sekali dengan sos dia dengan minyak kuning ni. Minyak kuning ni dia macam sup yang pekat lah. Dulu pernah juga makan sekali nasi mandi dia. Dulu dia memang makan ada agak kering sikit, tapi sekarang ni dah sesuai dah. Datang pula dengan sup minyak kuning dia ni kan, lagi naik lah bau dia. Nasi biryani pun ada juga tapi style Arab lah. Nak plating shawarma pun ada. Ini datang sekali dengan fries. Untuk air dia korang boleh add on ais lemon tea. Yang ni dia orang cakap ais lemon tea paling best sekali yang dia orang ada. Memang betul, masam dia tu lain sikit. Yang ni dekat Hotel tu lah, dekat Damascus Gate. Yang ni dekat Riviera, dekat Pulau Melaka. Kalau nak ke Masjid Selat tu, nampaklah kedai ni. Kedai pun dah semakin besar. Nak datang grup yang besar, nak datang grup yang kecil, nak duduk bersila pun boleh. Gurau ada, yang penting kedai selesa. You jangan lupa like dan share.